Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam siaran Jom Berkebun. Alhamdulillah, dengan cuaca yang cerah ini dapat lagi kita bertemu. Semoga yang menonton diberi kesihatan yang baik, dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya sahabat, seperti biasa apabila kita berada di kebun ni, kita akan membuat berbagai-bagai aktiviti. Tapi hari ni saya nak santai-santai je. Kita nak lihat kebun kita ni macam mana. Okey sahabat, terus nonton hingga ke hujungnya. Semangat. Pucuk ubi kayu. Okey sahabat, kita nak menebas di bahagian sana. Ayuh. Ya sahabat, inilah kawasan yang kita terbas sedikit sebanyak. Anak-anak kayu yang merendang. InsyaAllah kita akan menebas lagi di bahagian ni, mungkin di lain minggu. Ini sahabat, buah nangka mungkin dah cukup tua deh, tapi belum masak ni. Ni naga madu. Okey sahabat, kita terus buat lain punya aktiviti. Okey, semangat. Setelah kita penat menebas, kita lihat air ni, air yang jernih ni membuat kita rasa segar. Alhamdulillah. Okey sahabat, mungkin pertemuan kita sampai di sini dulu. Kita terpaksa pulang awal ni hari. Air pun dah panas.
Tapi alhamdulillah kita dah melihat kebun kita. Kita melihat nangka, kita menggembur tanaman serai kita, dan kita sedikit kita menebas. Alhamdulillah kita ni pun kita dah ada ambil pucuk ubi kayu ni. Kita dah ambil sikit pucuk ubi kayu tadi, tapi kita tak rakam. Terima kasih yang terus menyokong, dan kepada sesiapa yang menjumpa channel ni, saya harap anda semua like, share dan komen. Okey, terus jumpa lagi di lain masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo demo, jom kita ke kebun. Semangat!